satu kali untuk semua, bersatu kali untuk semua. Assalamualaikum cucu-cucu atuk sekalian. Atuk sudah nak selesaikan kerja-kerja haji atuk. Kerja haji atuk tinggal apa aja? Oh, tinggal melontar, kemudian tawaf haji dan sa'i haji. Atuk tak perlulah nak bertahlul lagi sebab atuk dah tahlul masa 10 Zulhijjah. So, hari ini adalah 12 Zulhijjah. Kebanyakan orang-orang yang membuat tahlul awal, mereka akan melontar pagi ini. Sebab itu pagi ini sangat ramai. Mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Mereka akan cukupkan lontaran dan wajib bagi mereka yang melaksanakan tahlul awal untuk keluar daripada Mina sebelum waktu maghrib. Kalau mereka gagal untuk keluar sebelum waktu maghrib, maka mereka terpaksa tunggu dan melontar hari yang ke-13. Cuba lihat ni, ramainya orang.